Ni bangunan baru dekat Taman Pengkalan Impian. Dekat Bukit Katil tu ada kedai baru, nasi lemak seafood kukus. Dulu dia famous nasi lemak dia ni dekat Brickfield, dekat Sentul, last kali dekat Setapak. Sekarang dia dah buka dekat Melaka. Yang unik kan, sambal nasi lemak dia letak isi ketam. Bayangkan dulu dia meniaga nasi lemak ni kan, ada lobster, ada king crab, alaskan, niaga bawah kemah je. Sekarang dia dah buka kedai. Cantik pula tu kedai dia. Yang paling best, dia buka dekat Melaka. Dia nasi lemak berlauk tapi ada menu premium. Nasi lemak dia kalau yang biasa tu RM3 je. Tapi kalau letak lauk-lauk ni lainlah harga dia. Kalau makan yang seafood ini, contoh king crab ni dia ikut saiz. Macam ni 158 sekali dengan nasi lemak. Kalau yang alaskan king crab tu lain pula harga dia. Ada yang 2 jari, ada yang 4 jari. Salted egg, buttermilk, sambal petai. Ini kena cuba. Tiga kuah ni rasa dia sangat unik. Saya tak jumpa lagi dekat kedai lain. Dia banyak juga menu-menu dia. Macam contoh salmon ada, lamb ada, sotong yang ada telur pun ada. Yang paling latest sekarang ni dah ada ikan bakar. Dia baru lagi buka ni dalam 9 hari macam tu. Pergilah. Waktu operasi dia lain sikit. Pukul 12 tengah hari sampai pukul 10 malam. Kalau tak percaya, kejap lagi pergilah. Nasi lemak seafood kukus. Lokasi dekat Taman Pengkalan Impian. Okey, bye.